by Marza. Okey. Kenapa dia kata mic tu tak dengar? Mic tu tak dengar kenapa? Mic saya dengar ke? Dia memang blink. Kalau mic saya dengar Okey, dengar tak? Dengar tak? Mic ketua Mic dengar tak? Hazan okey, mic Hazan. Mak Hazan okey? Mem okey. Oh, Mem mem dengar. okey. Okey, mem dengar. Sekejap semua Okey. Okey, sekejap ya. Okey, boleh. Boleh ke? Boleh. Okey, semua dah dengar? Okay, so ready Okey. Untuk Raya Pix by Marzan Okey. malam ni. Kali ni tanggungjawab korang kena besar lah. Okey. Sebab kita nak agak jerung beraya dengan beg yang korang pilih. Okey. 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 Jadi Raya Pix by Marzan. Ya. Untuk beg kita yang pertama. Ya. Okey, kita akan bawakan. Saya excited. Sabar Okey, saya excited juga nak tahu kenapa korang pilih beg ni. Okey. Favorite beg korang. Okey. Okey. So, baik. Jom kita bawakan untuk beg kita yang pertama Raya Pix by Marzan, iaitu jadi kita bawakan Mujahid. Wow. Ini salah satu favourite Ikmal. Okey, ini favorite Ikmal. Ya, ya. Okey, boleh tak nak tahu kenapa Ikmal dan Hazan rasa beg ni antara favorite korang? Okey, siapa nak mula ni? Saya rasa Iqmal. Sebab Okey. kita favorite Iqmal. Betul. Okey, so untuk yang ni, kenapa Okey. Ikmal sangat meminati beg yang ni? Sebab apa? Dia boleh pegang dan dia boleh muatkan macam-macam barang sebenarnya. Walaupun korang tengok dia kecil, okey? And dia korang boleh pegang macam ni. Korang boleh pegang macam ni. Laki perempuan boleh pakai untuk Ikmal rasa lah dia unisex, tak ada masalah kalau nak pakai. Dan dekat dalam dia luas. Betul. Luas tak? Luas kak? Tak tipu kak? Ini dia siap ada bagi tali sling ni lagi. Dia ada macam-macam cara untuk kita pakai. Betul. Okey, yang ni As a shoulder bag. okey, akak tengok ni, akak cocok sini. Macam pakai tali pinggang keledar di dalam kereta. Wow. Nampak? Maksudnya safety sangat lah tu. Betul. Nampak tak? Okey. Akak akan letak kat bawah sesuai ni tak? Okey. So, akak buka balik. Akak tanggal. Ada lagi satu tali. Ada lagi satu tali. Ya. Unisex lah. Betul. Oh, Tadi boleh dia pakai. unisex. So dia tak adalah nampak macam perempuan sangat, tak ada nampak Betul. macam lelaki sangat. So Betul. dua-dua boleh pakai. So ini kenapa Ikmal suka beg ni. Okey, tengok kenapa ketua suka. Kenapa? Memang cantik. Okeylah. Sebab kan boleh banyak gaya kan. Nak tanyalah, kalau ikut market luar lah kan. Aku dengan Izzah rasa berapa harga beg ni? Market luar lah, market luar. Ratus ni, ratus.